Kau mesti tak percaya ni, tapi setiap lagu yang pernah kau dengar, setiap bunyi dalam fon kepala kau sekarang, semuanya datang dari kesenyapan total. Bunyi itu sendiri sebenarnya tak wujud pun pada mulanya. Dengar betul-betul. Ini bukan main-main. Ini fakta sains. Fakta yang akan ubah cara kau dengar dunia ni selamanya. Sebabnya, elektrik langsung tak ada bunyi. Senyap sunyi. Okey, jadi kalau elektrik tu senyap, apa benda sebenarnya yang mengalir dalam wayar-wayar kat sekeliling kita ni? Jom kita siasat. Senang cerita, arus elektrik ni cuma elektron yang bergerak beramai-ramai. Bayangkan sebatang sungai yang mengalir deras tapi tanpa bunyi air langsung. Macam itulah elektrik, cuma tenaga yang bergerak dalam senyap. Tengok beza dia. Sebelah sini, tenaga yang senyap. Sebelah sana pula, pergerakan fizikal yang gegarkan udara. Dua benda yang langsung tak sama. Jadi, macam mana boleh bersambung pula? Inilah soalan paling penting. Macam mana aliran elektron yang senyap sunyi ni boleh tiba-tiba bertukar jadi lagu rock yang kau dengar tu? Macam mana kesenyapan boleh hasilkan bunyi? Jawapan dia sebenarnya simple je, dan ia berkait dengan satu peraturan asas tentang bunyi. Inilah kuncinya. Bunyi itu cuma kesan sampingan bila sesuatu benda bergerak atau bergetar. Getaran tu akan tolak udara dan tolakan udara itulah yang sampai ke telinga kita sebagai bunyi. Kalau tak ada apa-apa yang bergetar, dunia ni akan senyap. Tak kira berapa banyak elektrik yang ada. Dan dekat sinilah magic dia berlaku. Memperkenalkan hero dalam cerita kita, speaker. Dialah penterjemah yang buat kerja mustahil ni menukar senyap kepada bunyi. Proses ni macam satu tarian. Isyarat elektrik sampai, ia hidupkan magnet. Magnet tu akan tolak dan tarik satu kon pada speaker dan kon tu akan bergerak laju ke depan dan ke belakang. Setiap pergerakan tu menampar udara dan tamparan itulah yang mencipta gelombang bunyi. Dan bila saya cakap laju, saya maksudkan laju gila. Kon speaker tu boleh bergetar lebih daripada 20,000 kali dalam satu saat. Cukup laju untuk hasilkan bunyi nyaring yang paling tinggi kita boleh dengar. Gila kan? Tapi buat getaran je tak cukup. Di sinilah elektrik ni jadi macam seorang artis. Ia bukan setakat buat bunyi, ia memahat udara untuk hasilkan muzik yang sedap didengar. Fikirkan macam ni, lagu kegemaran kau tu sebenarnya tak wujud pun dalam wayar. Wayar tu cuma hantar arahan, satu kod rahsia yang bagi tahu speaker tu macam mana nak bergetar, bila nak bergetar dan sekuat mana nak bergetar. Dan ini cara ia berfungsi. Kalau isyarat elektrik tu berubah dengan sangat pantas, kon speaker akan bergetar laju gila, menghasilkan bunyi yang nyaring. Kalau isyarat tu perlahan, getaran pun jadi perlahan dan besar dan kita dapat bunyi bass yang dalam tu. Elektrik ni umpama konduktor orkestra, tapi untuk udara. Tapi cerita ni tak habis lagi. Ia jadi makin pelik. Sebab dalam dunia digital kita sekarang, ada satu lagi lapisan rahsia yang memang akan buat kau tergamam. Sebab proses ni boleh diterbalikkan. Mikrofon buat benda yang sama, tapi terbalik. Ia dengar getaran suara kau dan tukarkan getaran tu kembali kepada isyarat elektrik yang senyap. Ia menukar bunyi kembali kepada kesenyapan. Dan inilah bahagian paling gila. Lagu yang ada dalam telefon kau tu, ia bukan bunyi, ia bukan gelombang elektrik. Ia sebenarnya hanyalah senarai nombor. Senarai panjang nombor 1 dan 0. Data semata-mata. Telefon kau cuma baca nombor-nombor ni untuk hasilkan semula isyarat elektrik yang memulakan semua tarian ajaib tadi. Jadi, kita kembali ke titik permulaan. Elektrik tak pernah ada bunyi. Ia cuma pembawa mesej yang senyap yang memberi arahan kepada dunia fizikal untuk bergerak. Dan hanya bila udara di sekeliling kita digoncang mengikut arahan itu, barulah wujudnya magic yang kita panggil bunyi. Ini buat kita terfikir kan? Berapa banyak lagi arahan senyap macam ni yang membentuk realiti kita setiap hari. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!